Hai, Assalamualaikum. Hari ini puasa yang ke-26. Hari ini kita keluar pergi beli belah sedikit. Lagipun dah nak raya, kita keluar sekejap. Hei, bye-bye. Itu nak mami. Apa? Ini. Jadi kita nak hampir raya 2-3 hari lagi. Kita nak raya dalam hari ni berapa bulan ya? Silap. Hari ni 15 hari bulan, sempena beberapa hari lagi nak raya. Beberapa hari lagi kita nak raya. Jadi kita nak raya ni belilah barang sikit. Ini pun nak makan untuk bulan puasa juga. And then nak raya nanti pun raya dekat. Nak raya ni pun sebab kita raya dekat, aku raya dekat kampung. So kat kampung kampung biasanya kita akan beli barang dekat kampung pula. Kat sini beli barang untuk makan kat sini. So itulah biasalah. Hampir nak raya ni kan. Raya dah nak hampir. Aku rasa tak terlambat kot nak ucapkan selamat berpuasa, selamat berbuka, dan bagi tahu awal selamat hari raya terus. Boleh ke? Ada ya? Acik ya? Acik lah kan? Awal tak kalut. Hai guys, okay. Untuk korang tahu, video ni adalah aku on the way balik Kelantan sempena balik raya. Alright. So sebenarnya selepas aku beli makan bahan-bahan makan tu, itu adalah sehari sebelum aku balik. Pada hari Isnin ke Selasa macam tu lah. So ini dah hari Rabu, aku tolak balik kampung ke Kelantan. So apa yang aku buat, aku balik jalan shortcut je. Jalan lama, memang jalan yang jarang orang lalu lah. So aku ikut jalan dalam, bukan highway. So ramai je kereta yang lalu, tetapi kuranglah jam. Kalau ikut highway tu ada yang jam dan beberapa jam, 11 jam, 12 jam. So aku hanya 10 jam je. Lebih kurang lah. Tapi okey lah, tahanlah sikit daripada orang lain. Sampai 12, 14, 20 jam pun ada. So sampailah dekat Pasimas. Yeay. Morning. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni berapa hari bulan? Hari ni 19 hari bulan. Hari ni ada dekat kampung. Semalam sampai dalam dekat buka puasa. Sebenarnya semalam bertolak daripada KL pukul 9 lebih lah, hampir-hampir. Lepas tu berhenti dekat kedai tayar sekejap sebab ada nak cek tayar. Sebab rasa macam tak sedap kan. Nanti dalam 9:30 macam tu lah kot, betul-betul bertolak. Keluar daripada KL. Lepas tu aku pakai jalan shortcut je. Banyak lah jalan shortcut sekejap. Alhamdulillah pukul 7.29 lebih kurang, aku sampai. Orang tengah buka puasa makan. So sampai rumah mak tu, aku buka puasa dekat sana.
Lepas tu semalam dalam pukul 9 lebih balik ke rumah sendiri. Balik seorang aja. Sebab ya, balik sini sekejap, hilangkan rindu sekejap. Tidur awal semalam 10 lebih, 11 lebih macam tu lah. Dah tidur lah. Kita sampai pukul 11. So tadi sedar dah keluar dah, tengok mood pagi kan. Tapi saja keluar balik sekejap, lepas tu lelap kan sekejap. Hari ni hari Khamis Yalah, Selasa, Rabu ke balik, Khamis. Hari ni hari Khamis 19 hari bulan. Tak tahu esok puasa lagi ke raya. Kita tengok petang ni lah kan, pengumuman petang ni macam tu lah. So kita jumpa sekejap lagi. Aku nak keluar. Okay, bye. Sekarang ni singgah kat kedai sekejap, cari remote untuk aircon dekat rumah mak mertua tu. So kejap Hello. Nak tanya, ada tempat remote aircon tak jual sini? Remote aircon. Oh, dia aircon tu Samsung. Jadi remote balon ni pun pakai universal juga. Mana? Kalau user kena set Samsung ya. Samsung juga. Ada jenis mana? Samsung. Oh. Kau dia memang remote aircon ni dia boleh masuk lah ke apa ni? Kalau user kan dia ada tulis Samsung apa boleh, kata ada Samsung tak boleh. Gambar ada kalau abang nak tengok. Gambar remote lah, tapi tak tahulah lah ke mana. Ya kalau body Samsung tu maksudnya remote Samsung je lah, asal remote Samsung je lah. Oh. Tapi aircon tu jenis aircon lama, Samsung lama. Super lah. Beres. Lama. Kita tak ada ingat. Dia tekan lama dia akan tubik lah ni. Dia tu dia. Lepas tu dia tekan lah sini. Satu, lepas tu on pula. Satu tu untuk apa? Pasal dia ni dia model tak super belakang ke. Kalau macam lain bukan pula, memang tekan lama pula. Ambil O2 pula. Kita terah. Kena terang nombor 2 pula. Dia siapa berapa ada? Banyak. Maknanya kita tak tahu ibu dia. Pasal dia model dia model baru sampai model lama ni. Tapi tekan 2 kan. Maksudnya channel dia ni di sini. Di sini. Channel kita untuk nak connect dengan kata. Lain sama lah. Lain sama lah. Dia adjust tu sama lah kau lah. Tu dia, suhu dia. Suhu naik tu. Cuma yang nak tahu ni sini ya. Tekan blok dia jadi 3 pula. 3 pula. Hak mana so? Hak mana so ibu dia. Dia boleh detect. Lepas tu muk ni untuk kau tu tukar ke apa dah? Jenis kipas apa semua. Ni dia sini ya, dia tak ada guna ni guna sini ya. Ni tu bawah. Ni fan, speed fan dia. Dia tak ada macam aircon so lagi tu. Kipas saja. Dia ada juga dia kena cek sendiri sini. Okey, tak apa kita. Tak apa, kita ejah ni dulu. Dia semua 35. Dia semua aircon lah. Ni. Lama hak baru. Dia remote gini. Ni. Dah gini lah dia support belakang. Tapi hak tu pun kita tengok pun universal. Kalau universal dia payah sikit dia kena set. Ada lah aku bagi sini. Tak boleh marah ni? Tak boleh, sekali bagi tak boleh. Ejah lah kau? Boleh ejah dah? Tak boleh dah. Okay, dah selesai beli. Jom balik. Dah selesai beli.
Tadi beli, masa beli tu Ni tak tinggal hitung je. masa beli tadi aku tu cakap ada barang, satu barang tu aku tak ada. Jadi masa tu cakap apa, oh tak ada dengan kahwin, tak ada dengan dia. Tapi cuba tanya kedai sebelah. Aku tahu lah orang bisnes dekat sini mungkin kat Kelantan ni memang macam tu lah. Kalau dia tak ada, dia saja je pergi ke kedai sebelah. Sebab tak tahu lah, mungkin sifat dia orang macam tu lah. Bagus lah. Kalau orang lain ataupun bangsa lain ke, tak tahu lah kan. Orang lain macam, oh tak ada. Tu je lah. Dia tak ada pun dia nak suggest ke mana-mana kan. Tapi ni, uncle ni tahu lah, mungkin sifat dia macam percaya rezeki kan. Bukan semua orang macam tu je. Kadang-kadang aku pernah tahu parking depan kedai dia sekejap pun dia marah lah. Kadang-kadang ataupun ada benda yang menghalang kedai dia, mungkin marah kan. Dekat apa, drama pun nanti tunjuk kan. Tapi ni lah, ini uncle lah, orang Cina. Dia percaya dengan rezeki. Dia sampai macam, oh tak ada lah dengan saya, cuba tengok kedai sebelah. Maksudnya tak semua orang macam tu. Itu uncle tau. Tapi ada je orang macam tu, kaum-kaum lain pun. Tapi nak cakapnya tak semua orang sampai level macam tu. Alright, dah beli dah. Remote ni sebenarnya remote rosak dekat rumah mertua aku tu. Aircon yang aku pasang masa anak aku kecil, baby, aku tak nak anak panas, pasang lah aircon dulu. So balik kali ni nak pakai aircon, apa panggil, remote rosak. So tak boleh lah nak pakai. Dah beli. Sebenarnya tadi aku pergi kedai, singgah dulu. Memang pagi-pagi singgah di satu kedai, apa panggil, kedai baiki kereta. Bumper depan aku ni, ni insert gambar, ada rosak dekat bumper kereta tu. Sebabkan kereta aku dah berpak. Lepas tu orang tolak kereta tu, menyebabkan dia hempak kereta depan. Mungkin dia tolak tu terlalu kuat kan. Jadi bumper tu sampai terkoyak dan terkopak, keluar sikit. Lepas tu terkoyak, sampai terkoyak, plastik tu boleh patah, tahu tak? Itu maksudnya kau dah lah tolak kereta orang, tolong tolak elok-elok kan. Takkanlah kau nak tolak. Aku rasa ni macam tolak kuat-kuat, lepas tu lepas macam tu, bom kereta orang kat depan. Memang wajar lah kan. Tapi ya, benda nak jadi. Tapi kita jumpa kat sana lah siapa yang buat tu. Nak marah tapi kena sabar, macam tu je lah orang cakap. So aku pergi betulkan tadi, betulkan yang terkopak tu, dia boleh masuk balik. Cuma yang patah tu tetap patah, tak boleh buat apa. Dah lah, aku baru hari tu, kereta ni baru lepas baiki, tak sampai setahun pun. Tu jadi lagi. Lepas tu nak basuh kereta, semua penuh. Oi gila, pukul 10 baru sekarang ni, pukul 10 baru. Semua tempat basuh kereta dah macam penuh. Lalu berhenti, apa panggil, beli remote tadi. Ni sekarang ni nak pergi cari, orang panggil, nak pergi cari tempat basuh kereta. Kat mana ni? Jangan jumpa korang sekejap lagi. Bye-bye. Wey, masih lagi tak jumpa ya car wash yang boleh cuci kereta dengan cepat. Tak semua ya. Musim-musim sekarang ni car wash lah paling laku sekarang. Car wash,
kedai gunting rambut, kedai jual bahan mentah. Oi, kalau kat Kelantan ni lah, hei, penuh. Dekat pasar kau tak pergi lah, lalu je tadi, penuh. Kedai gunting rambut kau tengok malam, tambah-tambah esok nak raya pun penuh. Car wash penuh. Aku tak tahu orang raya dengan kereta ke. Mungkin ya aku ni nak basuh kereta sebabkan kita daripada KL ke Kelantan dengan habuk, debu, hujan, panas apa semua. So kotor lah kereta. Tapi aku tak faham. Mungkin yang basuh tu Husnuzon lah kan. Yang basuh tu semua orang KL, daripada jauh-jauh lah kan. So dia nak cuci kereta tu. Ya. Tapi memang pergi kan. Tanya, bang, cuci kereta berapa lama? Ni berapa biji kereta? Ada lagi ni. Ni 7. Lepas yang 7 ni bawa abang. Mak oi, 7 biji kereta bos. Tapi aku tinggal je kereta situ. Datang esok ambil. Macam itu lah kan. Biar je lah. Ini 7 berhenti sini. Ada 5 lagi bang belakang ni. Ni 2 tengah cuci, ada 5 lagi tengah tunggu. Mampus. Oi, biji kereta berapa lama ambil masa? Contoh lah 30 minit ke 20 minit ke 15 minit Oi, kalau 15 minit satu kereta, so kita kira 15 minit. Aku rasa tak kot, setengah jam satu kereta. 2 biji sejam, 5 biji, oi 2, 4, oi 2 jam setengah. Tak kot. Ya lah, nak balik rumah dua tak apa lah. Nanti petang lagi kita try lah. Kalau rajin kita masuk, tak rajin tak payah. Senang kan. Ok lah, jumpa lagi pula. Bye. Ok, ni lah yang aku cakap. Ini dia patah, so aku letakkan gam je. Nasib baik ok, so dia terkopak dekat sini. Tapi aku dah pasang balik, dia boleh lekat lagi, Alhamdulillah. So dekat dalam ni adalah besi yang bengkok tu, aku cabutkan balik. Abang ipar aku cabut balik, ketukkan balik, betulkan, dan supaya bumper depan ni dah boleh betul balik. Sebelum ni bumper depan tu dengan nombor plate tu dah ke dalam sebabkan ditolak kan. So sebelah tu adalah kereta lama aku yang dah siap cat. Korang boleh tengok, inilah kereta yang aku tinggal berapa tahun dah, 3-4 tahun dah dekat kampung. So aku tak bawa pun dekat bandar. Ini adalah kereta lama, so aku dah siap cat. Tengok, aku dah siap cat. Cat ni sama je, putih, tapi putih yang pearl. Ada bling-bling pearl white lah sikit. So kereta ni dah siap. Dah siap lah. Dulu memang dah warna putih, spray juga warna putih. Cuma putih kali ni putih lain sikit lah. Pearl white, pearl, dia ada pearl sikit lah. Kalau tengok dekat atas ni dia ada pearl kilat-kilat. Kalau sebelum ni dia putih biasa. So ni adalah kereta pertama dulu. Tak adalah kereta aku, kereta arwah ayah aku. So kita cantikkan balik. Buat bulan 12 tahun lepas. Dah siap lah sebenarnya bulan 1 hari tu, tapi aku hantar balik sebab ada nak kena touch up sikit, bagi kemas. So kosong lagi. Jom kita test panaskan enjin. Kita panaskan enjin. Itu aku warnakan juga benda ni. Warnakan benda ni juga. Makan aiskrim. Budak makan aiskrim.
Alright, so kita dah ni kereta lama ni. Kita nak try bawa lah. Macam mana kan? Dah lama ni. Handle kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kereta ni manual. Kereta ni adalah manual. Ya, lama sangat tak naik. Kereta ni manual, jadi payah sikit nak bawa kereta ni. Okay, so aku tak nak vlog sangat kan. Yelah, feel tu kereta lama. Dia belakang tu bunyi sikit pasal ada apa panggil, aku rasa bonet tak rapat kot. Dia macam getah dia, aku tak letak dia je tak rapat lah. Dia bunyi lah sikit. So kereta ni masa mula-mula kahwin dulu naik kereta ni lah, kereta arwah. So aku barukan semula kereta ni, baharukan semula. So belah dalam tak baharukan, belah dalam tak ada pun, belah luar je baru. So dulu komek-komek lah kereta ni, macam-macam lah. So sekarang tengah bawa kereta yang arwah ni, arwah ayah aku. Kereta ni lama dah tak bawa. Bulan 12 hari tu aku kemaskan kereta ni, kemaskan, cantikkan semuanya, sebab nak barukan balik kan. Sebab kereta Beza aku tu dah memang bawa ke KL untuk pakai. Sekarang ni aku bawa My Bini, aku tinggal je dekat kampung, tak pakai pun. Memang nak bawa apa bawa dua-dua kan. Sebab aku pergi kerja dengan motor, bini aku je pergi dengan kereta. So benda tu sebab kereta ni sayang kan, kereta kenangan banyak. Jadi kereta ni aku tinggal kat kampung. Bulan 12 hari tu hantar kedai cat. So dia buat cat tu memang sekarang baru siap lah. Tak adalah baru siap, sebenarnya dah siap bulan 1. Sebulan je lah dia ambil masa. Tapi disebabkan ada beberapa benda yang kena touch up balik, so aku hantar balik. Cuti raya Cina tak silap aku balik, aku cek ada nak kena touch up sikit kan. So aku suruh dia touch up balik. So dia touch up balik. Aku balik ni baru aku nak tengok okey lah, cun dah puas hati lah. Okey, semua okey cun. Sekarang ni apa yang aku nak buat, kita panaskan enjin lah sambil-sambil bawa. Panaskan enjin. So kita pergilah. Kita pergi tengok kedai nombor plate. Sebab nombor plate dah ada. Kereta ni tak ada nombor plate sebab dah cabut kan semua, buang je terus. Sebab nombor plate tu dah rosak dah, tu yang buang, tu yang terus buang. Okay, itu saja. Sekejap lagi kita jumpa lagi. Aku nak drive dulu, kita jumpa kat kedai. Hai, Kuning. kopi dulu. Kita ngopi-ngopi. Kita ngopi dulu. Sementara wife pergi apa? Pergi shopping Tasik. Wife pergi shopping Tasik. Jadi aku ngopi je lah dulu. Sebab tu budak tu tengah main. Wai, sini Abi nak songkok. Mai sini. Buka songkok tu. Mai sini. Mai Abi buka. Mai buka. Janganlah macam tu.
Wais. Sementara wife aku pergi beli barang dulu sikit sebelum malam raya. So disebabkan esok hari Jumaat belum lagi raya, so hari ni boleh lagi pergi beli barang apa semua untuk persediaan. Kalau esok raya tu mungkin kalut sikit lah, datang beli tapi kalut sikit lah. Jadi ni alhamdulillah sebab satu yang raya jadi tak adalah kalut sini. Sekarang ni pergi keluar beli songkok anak aku ya, pergi beli songkok je. So dia tengah main kat sini beli songkok. Wife aku keluar, aku dekat kedai kopi yang simple tapi sedap. Kecil je kedai dia tapi depan band sedap. Simple but nice lah kan. Lewat kedai kopi simple tapi boleh kita mengopi-ngopi sikit. So bolehlah kopi sikit sambil tunggu wife aku. Sebenarnya tadi ikut je, ada pasar malam sebelah sini, di sebelah ni ada pasar malam. So tadi ikut je tapi saja macam biarlah mak mentua aku dengan bini aku pergi shopping, malas nak ikut. Kalau ikut pun macam sibuk dengan mak juga, so bagi dia main je tu. Tengok tu dapat bela. Hey. Janganlah kasar. Okay, bu. Wais, meh, jom.